Kalau motosikal besar ni kita akan hantar pergi ke bengkel-bengkel besar kan. Tapi untuk kali ni kita cuba untuk buat pertama kalinya, buat semua perkara berkenaan dengan motor ni sendiri. So kita gunakan jilat ni untuk kikis gam-gam dekat gam basket. Alright guys, so kita dah dapatkan the new torque range 5Nm kepada 25Nm. So, jadi kita akan gunakan yang ni untuk buat pemasangan skru dekat kita punya magnetic coil lah. So yang ni dalam 9.8. So untuk menggunakannya, kita longgarkan ni, kita pilih 9.8 lah. Okey, dah siap. Kita nak pasang basket lah sekarang ni. Untuk ball nut minyak ni, okey, lepas tu kita kena ketatkan balik skru untuk filter. Okey, kita masukkan pula minyak hitam. Kita pakai 5110W40. Nak senangkan kerja kita DIY kan lah. Corong dengan paip air. Ini corong dia. Ni tarik. Ini pun nak tunjuk je lah. Kita tengok test dulu. Okay dah. Kita akan test motor. Kita tunjuk 13.1.